MC ke kan? Aku ingat benda-benda macam tu. Tak bro, time off lah. Aku stun tu. Aku cakap apa maksud time off tu time off? Maksudnya dia tolak cuti ke, dia tolak gaji ke? Tak bro, semua tak. Dia ada sebulan tu dia ada kuota dia, berapa time off dia. Oh, dia kan ikut jam. Dia bagi kuota, contoh lah. Hari ni aku nak time off. Berapa jam aku tak kisah. Nanti dia akan tolak daripada cumulative dia tu. Faham. Contoh let's say lah sebulan 12 jam. So contoh hari ni nak ambil 4 jam, esok nak ambil 5 jam ke. Oh, dah ada kota dia. Tapi still time off lah. Ya. Best gila. Aku cakap macam asal aku tak pernah dengar benda ni ya. Tak tahulah, takut untuk generasi baru sekarang ada. Tak tahu orang. Kan? So far aku tak pernah lagi lah. Ni first time kat First time. Kau bayangkan aku lepak semalam pukul 2 pagi. Lembik weh kalau benda macam tu. Tolok lah. Ya, memang lagi. Aku rehat 2 jam macam tu. Naik lemak. Ya, naik lemak lah.